Jangan panik buying. Beli 6 jenis barang ni untuk standby kesan konflik yang tengah berlaku sekarang. Save cepat untuk rujukan. Anda kena guna strategi beli stok sekali untuk setiap 7 hingga 10 hari. Standby banding harga siap-siap dekat pasar raya terdekat dan cek inventory barang dulu. First, beli barang import macam susu formula baby, pampers dan ubat-ubatan untuk stok 3 hingga 6 bulan. Stok 1 hingga 2 bulan makanan kering macam beras, minyak masak, makanan tin, tepung, mi segera dan bahan perasa. Stok kap tuala wanita, sabun mandi dan ubat gigi. Boleh beli combo atau family pack yang lebih murah. Tukar tayar dan bateri kereta kalau tahap wear and tear dah capai 70%. Guna dapur elektrik untuk kurangkan guna gas LPG. Isi tangki kereta atau motor penuh ikut keperluan. Orang tak bijak je yang panic buy sebab bazir duit kalau terlebih beli. Supply barang tak dapat tampung demand kalau ada yang borong tak fikir orang belakang. Peniaga tak bertanggungjawab boleh naikkan harga bila stok barang kurang. Dan golongan B40 akan terkesan kalau tak sempat beli barang. Forward video ni dekat suami atau isteri atau family anda, okay? It's Central Explain. Jangan lupa follow.